Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan Jumaat terakhir. Kita berada dalam tahun 2025. Tidak lama lagi kita akan melangkah ke tahun baru 2026. Dalam dunia perniagaan dan pengurusan, penghujung tahun menjadi masa untuk menilai semula prestasi. Sama ada dari sudut pengurusan atau keuangan. Penilaian dilakukan bagi mengetahui tahap pencapaian dan keberhasilan yang diraih. Begitu juga dalam kehidupan seorang Muslim, kita dituntut untuk bermuhasabah dan menilai semula perjalanan hidup sepanjang tahun. Tujuannya supaya setiap amalan dan perbuatan yang dilakukan sentiasa berada pada landasan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkatan dalam kehidupan. Apakah yang dimaksudkan dengan muhasabah diri? Muhasabah ialah perbuatan menilai, menghitung dan memperelok diri yang lahir daripada jiwa yang jujur serta ikhlas. Muhasabah mencerminkan kesedaran kita untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan amalan kebaikan. Selain itu, muhasabah mendidik hati kita agar tidak memandang ringan kesalahan yang pernah dilakukan, seterusnya menjadikan pengalaman lalu sebagai dorongan untuk menjalani hidup dengan lebih bertanggungjawab dan mematuhi perintah agama. Islam menghendaki umatnya agar sentiasa merenung dan menilai diri dalam setiap aspek kehidupan, khususnya berkaitan dengan amalan yang dilakukan. Muhasabah ini amat penting sebagai persiapan menghadapi hari pembalasan yang pasti akan tiba.